Selamat sejahtera saya ucapkan kepada Doktor dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Ling Meng Han dengan pemegang nombor matrik di 2023-1105-933. Saya akan membentangkan bahagian pengenalan. Dalam konteks pendidikan, aplikasi psikolinguistik dalam PDP Bahasa Melayu memainkan peranan penting dalam membantu guru memahami cara murid memperoleh dan menguasai bahasa. Teori pemerolehan bahasa seperti yang dikemukakan oleh Chomsky 1965 menekankan kewujudan Language Acquisition Device LAD yang membolehkan manusia memperoleh bahasa secara semula jadi. Hal ini menunjukkan bahawa proses pembelajaran bahasa tidak hanya bergantung kepada latihan semata-mata, tetapi juga kepada keupayaan kognitif dalaman pelajar. Beralih kepada 2.1, perbincangan dapatan berdasarkan teori psikolinguistik. Pekaji merujuk kepada artikel yang bertajuk Pengukuhan Kemahiran Bahasa Melayu melalui interaksi sosial dalam kaedah pembelajaran kooperatif Stay and Stray. Kaedah ini menggalakkan interaksi sosial dan kerjasama antara murid dalam proses pembelajaran bahasa Melayu. Perbincangan dan pertukaran idea membantu murid meningkatkan kemahiran bertutur, mendengar, membaca dan menulis. Pendekatan ini selaras dengan teori interaksionalis yang menekankan pemerolehan bahasa melalui komunikasi dengan orang lain. Berdasarkan konsep zon perkembangan proksimal Zakpidi-Vygotsky, murid yang lebih mahir dapat membimbing rakannya lemah untuk meningkatkan penguasaan penulisan. Kaedah Stay and Stray dapat meningkatkan kreativiti, motivasi dan keyakinan murid dalam menghasilkan idea penulisan. Baiklah, untuk artikel yang kedua dalam tajuk Aplikasi Teori Interaksionalis dalam Penguasaan Kemahiran Menulis melalui Brainwriting. Kaedah brainwriting membantu murid menjana, mengembangkan dan menambah baik idea secara berkumpulan untuk meningkatkan kemahiran menulis. Perkongsian idea secara bertulis dapat meningkatkan kreativiti, kefahaman dan keyakinan murid dalam menghasilkan penulisan yang berkualiti. Pendekatan ini selaras dengan teori interaksionalis yang menegaskan pemerolehan bahasa melalui interaksi dan komunikasi yang bermakna. Berdasarkan konsep zon perkembangan proksimal Zakpidi-Vygotsky, murid yang lebih mahir membimbing rakan lain melalui perkongsian idea dan scaffolding. Kaedah brainwriting dapat mengukuhkan hubungan antara bahasa, pemikiran dan interaksi sosial serta meningkatkan motivasi murid dalam penulisan. Seterusnya, pekaji merujuk artikel bertajuk Peranan Scaffolding dan Interaksionalis dalam Penguasaan Kemahiran Berbahasa melalui pembelajaran berasaskan projek. Pembelajaran bahasa Melayu berasaskan projek meningkatkan penguasaan kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis dalam kalangan murid. Kaedah ini menggalakkan pelibatan aktif murid melalui penghasilan produk dan kerja berkumpulan. Elemen scaffolding berlaku apabila guru dan rakan yang lebih mahir membantu murid menyelesaikan tugasan bahasa. Pendekatan ini selaras dengan teori konstruktivisme dan interaksionalis yang menekankan pembelajaran melalui interaksi sosial. Pembelajaran bahasa Melayu berasaskan projek meningkatkan motivasi, kemahiran berfikir aras tinggi, kebat dan keterampilan berbahasa murid. Di samping itu, pekaji juga merujuk artikel bertajuk Aktiviti Perbualan Awal sebagai medium pengembangan bahasa berpandu dengan teori interaksionalis. Aktiviti perbualan awal membantu murid mengembangkan kosakata dan meningkatkan kemahiran komunikasi. Interaksi dengan guru dan rakan sebaya yang lebih mahir menyokong perkembangan bahasa murid. Pendekatan ini selaras dengan teori interaksionalis Vygotsky yang menekankan peranan interaksi sosial dalam pemerolehan bahasa. Konsep ZPD dan scaffolding membantu murid menguasai bahasa secara berperingkat sehingga mampu belajar secara kendiri. Pembincangan dan komunikasi aktif meningkatkan kefasihan bertutur, keyakinan diri dan penguasaan bahasa yang lebih matang. Baiklah, seterusnya penggunaan kad gantung abjad berdasarkan teori interaksionalis Vygotsky dalam PDP Bahasa Melayu. Perkembangan bahasa berlaku melalui interaksi sosial selaras dengan teori interaksionalis Vygotsky yang menekankan peranan pengalaman sosial dalam pemulihan bahasa. Kad gantung abjad menggalakkan pelibatan aktif murid melalui aktiviti permainan bahasa yang menggabungkan rangsangan visual dan fizikal untuk membantu penguasaan abjad, bunyi dan perkataan. Konsep zon perkembangan proksimal ZPD dan scaffolding diaplikasikan apabila guru membimbing murid memahami hubungan antara abjad, bunyi dan makna sebelum murid mampu melaksanakannya secara kendiri. Pembelajaran kolaboratif bersama rakan sebaya membolehkan murid berkomunikasi, berbincang dan menyelesaikan tugasnya secara bersama sekaligus meningkatkan kemahiran bahasa dan keyakinan bertutur. Lagi sekali, penggunaan bahasa yang menarik dan interaktif mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan, meningkatkan motivasi serta memperkukuhkan perkembangan literasi bahasa Melayu murid. Implikasi pedagogi terhadap pendidikan bahasa Melayu. Yang pertama, pengintegrasian teknologi digital dalam PDP Bahasa Melayu. Bakal guru mempunyai persediaan tinggi dalam pembelajaran digital. Teknologi membantu guru merancang, melaksana dan menilai PDP dengan lebih berkesan. Penggunaan platform digital mewujudkan pembelajaran dua hala yang aktif. Yang seterusnya, pengaplikasian strategi psikolinguistik, strategi komunikatif, tematik dan didik hidup mampu meningkatkan penglibatan murid di dalam kelas.
Ia dapat membantu perkembangan kemahiran berbahasa dan pemerolehan bahasa. Penggunaan BBM seperti Canva, Prop dan juga PowerPoint meningkatkan pemahaman murid di dalam bilik darzah. Yang seterusnya ialah pelaksanaan pedagogi terbeza. Pengajaran disesuaikan mengikut kebolehan, minat dan keperluan murid. Menggunakan jurang pencapaian antara murid lemah dan cemerlang, meningkatkan penguasaan kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis. Yang seterusnya ialah peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru. Guru perlu menguasai pedagogi yang berkesan untuk meningkatkan kualiti PDP. Motivasi dan sikap profesional mempengaruhi keberkesanan pengajaran. Latihan profesional berterusan membantu meningkatkan kompetensi guru. Baiklah, saya Nur Imelda Dania binti Muhammad Nazri dengan nombor metrik D20231105993 akan membentangkan bahagian kesimpulan. Psikolinguistik mainkan peranan penting dalam meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu kerana bidang ini menjelaskan hubungan antara bahasa, proses kognitif dan interaksi sosial dalam pemulihan bahasa. Kajian-kajian lepas menunjukkan bahawa pendekatan pembelajaran kooperatif seperti Stay in Street, Brainwriting dan pembelajaran bahasa Melayu berasaskan projek dapat meningkatkan kemahiran berbahasa murid melalui interaksi dan perkongsian idea yang bermakna. Dapatan ini selaras dengan teori interaksional Vygotsky yang menegaskan bahawa perkembangan bahasa berlaku melalui interaksi sosial dan bimbingan dalam zon perkembangan proksimal. Oleh itu, guru perlu mengaplikasikan pelbagai strategi pengajaran yang interaktif, berpusatkan murid serta memanfaatkan teknologi dan bahan bantu pengajar yang sesuai bagi meningkatkan motivasi dan penguasaan bahasa murid. Kesimpulannya, pengintegrasian prinsip psikolinguistik dalam PDP Bahasa Melayu dapat memperkukuh kemahiran bahasa serta menyumbang kepada peningkatan kualiti pendidikan bahasa Melayu pada masa hadapan. Berikut merupakan antara rujukan kajian-kajian lepas yang digunakan bagi melengkapkan tugasan ini. Baiklah, itu sahaja pepetangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.